Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak pakai mic Mic ada problem sikit. Okey, dengar Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuliah ke 2 kita ambil masa 1 jam setengah untuk mencukupkan 3 hari kuliah kita ini kuliah yang kedua bagi bulan Februari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. InsyaAllah minggu depan panjang umur kita jumpalah Ramadan. Doalah banyak-banyak. Okey, hari ini kita sambung kuliah bab puasa. Okey, itu muka surat 165. Kita sampai kepada hikmah berpuasa dan kelebihan Ramadan. Okey. Buku baru 166. Buku lama 140 ke? Tengok tajuk buku lama. 149. 149 150 ke Kak? Hikmah berpuasa dan kelebihan Ramadan. Betul? Betul Okey, untuk memberkati majlis kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Kami hikmah berpuasa dan kelebihan Ramadan. Ketibaan Ramadan, umat Islam di seluruh pelosok dunia serentak mengerjakan puasa dalam satu masa tertentu. Kesatuan hati dan niat tulus ikhlas ini dilakukan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ibadah puasa, kita yang dapat. Tak ada kita buat orang lain dapat. Kita buat, kita dapat. Pagi Allah bagi penuh dah pahala. Sampai ke tengah hari, terpulanglah kat kita. Macam mana kita nak kekalkan pahala Ramadan kita tu. Pahala puasa yang kita buat tu. Kadang dugaan Allah bagi memang hebat. Tamu-tamu awal Ramadan. Yang punyalah. Ya Allah, sebab kita dah makan berapa bulan dah. So, boleh bulan kita makan. Satu hari, 1 bulan Allah bagi. Suruh puasa. Itu bukan kita puasa sampai ke malam. Berapa hari, berapa jam cik kita puasa? 12 jam. 12 jam. Selepas subuh sampailah maghrib terbenam matahari. Boleh. Okey, boleh. InsyaAllah kita pakai mikrofon. Saya sebenarnya tak kenal mikrofon ni. Tentang mana suara bunyi tapi dah suruh pakailah. Okey. Okey. Tak payah menjekit tangan Okey, 12 jam kita berpuasa. Bermula daripada subuh sampailah terbenam matahari. Mesti baca niat pada malam hari. Jangan baca siang tu. Sebab apa? Niat puasa adalah termasuk dalam rukun puasa. Dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Yang kedua, dengan diwajibkan berpuasa semua golongan Islam, kaya, miskin, berada, dan tidak berada terpaksa menempuh dugaan Ramadan sama-sama. Tak ada golongan kaya dia puasa, tak ada golongan miskin dia puasa. Semua golongan berpuasa.
menghadapi dugaan puasa sama-sama, lapar sama-sama, haus sama-sama. Ya, itu Allah bagi ujian pada umat Islam supaya berpuasa. Semua negara Islam, bukan Malaysia sahaja. Okey, Indonesia, Brunei, mana lagi? Arab, yang beragama Islam lah. Semua berpuasa. Singapura, yang ada umat Islam. Okey. Menempuh ujian yang sama dengan berpuasa menimbulkan keinsafan dan perasaan bertimbang rasa serta kasih mengasihi sesama umat Islam. Bulan Ramadan kadang-kadang kita digalakkan bersedekah, bantu orang yang susah. Bulan Ramadan tu macam-macam bantuan apa kan? Macam-macam orang bagi sebab nak rebut peluang bulan Ramadan. Sebab pahala Allah gandakan. Lagi satu dapat 10. Baca satu ayat dapat 10. Oh ya Allah. Masuk. Nak solat kan? Masuk. Kita orang berkuliah. Masuklah semayang. Okey, lepas tu amalan berpuasa melahirkan jiwa insan yang selalu taat kepada Allah. Justru akan lahir pula ketenangan jiwa dan ketakwaan. Amalan bulan Ramadan melahirkan jiwa insan yang selalu taat kepada Allah SWT. Kita bermula dengan program tadarus. Habis itu dalam bulan Ramadan tu kita menghabiskan khatam Quran. Wujudlah kumpulan tadarus pada bulan Ramadan untuk mendapat meraih ganjaran pahala. Bulan lain ada tak buat tadarus? Tak ada. Kan? Ada tak buka Quran? Ada. Maknanya tiap hari ni mesti ada buka Quran. Lepas solat, duduk tengah bangang tu buka Quran, baca. Tak banyak, janji satu muka surat, separuh muka surat, mesti baca Quran hari-hari. Tak dapat satu hari, esok tu kita gandakan. Okay? Jadi mesti buka Quran. Jangan Quran tu berabuk dalam amari tu. Hari-hari pandang. Tak buka pun. Oh, tunggulah Ramadan nanti. Ada minggu depan. 2-3 hari sampai Ramadan ni. Baru buka Quran. Betul? Yo. Tak dinafikan. Sebab kata apa? Tak ada masuk. Buka Facebook, ada masuk. Tengok TikTok, ada masuk. Order barang kat TikTok, Shopee, ada masuk. Buka Quran, tak ada masuk. Itulah kita. Kan? Sentiasa lalai. Sentiasa lalai. Kita kadang-kadang soda tu. Soda, bakal tombong dulu lah. Saya tak lalat dah sebab tak mengejar Lailatul Qadar, betul? Saya tak lalat dah, tak tombong. Sebab apa? Tak ada usaha kita ke situ. Kita kata nak kan Lailatul Qadar, beribadah seperti satu malam tu berada 1000 bulan kan. Tapi kita apa? Tak ada usaha ke situ. Sampai 10 malam terakhir kita buat apa? Sibuk, buat kuih gayo, pasang lansir baru, tengok baju gayo. Apa lagi? Beli kuih murah-murah, cat rumah, tambah perabot, buka alas meja, beli bunga, apa lagi? Yo dulu, betul. Sekarang ni anak-anak lah yang memenuhi semua kan. Kita tengok je lah. Macam mana nak fokus Lailatul Qadar? Kita kena sedar diri kita tu. Ya Allah, mungkin ini yang terakhir Ramadan aku. Ya Allah, kalau boleh ya Allah, kau bagilah semangat untuk aku mengejar malam Lailatul Qadar. Bagilah mata ni orang
Tidur dulu kalau kita lah usaha macam mana kita nak mengejar Lailatul Qadar. Tidur awal kau kan? Kan pukul 2-3 kan? Kunci lah jam tu. Buat macam mana? Tu kita kena so kalau kita niat ada niat ada dah. Yang penting niat tu ada. Okey, ada tak pahala? Ada. Tapi bila kita laksanakan berganda lah pahala yang kita dapat. Setiap malam 10 malam terakhir dah niat dah tu. Niat je. Usaha. Alah tak apa nak ya Allah. Malam esok lah. InsyaAllah kan. Malam esok lah. InsyaAllah. Sampai habis Ramadan. Ada 10 malam terakhir biasanya masjid surau kata kita akan menganjurkan, betul? Dia akan menganjurkan. Okey, malam ni 10 malam terakhir pihak masjid akan mengadakan qiyamul lail. Kadang kita seolah pun nak pergi pun okey. Tempat perempuan ni kadang-kadang tak digalakkan. Subuh syahdu tu itu bahayalah bagi kita keluar. Kali kalau ada mahram, ada orang yang kita nak ikut, kalau enggak lah, pergilah. Bang, nanti jangan lupa ajak saya nak pergi sekali qiyamul lail. Biasanya masjid surau dia buat pukul apa? 4:30 pagi kan? Tak ada lah pukul 3 tu. Tu kita kalau nak buat di rumah sendiri. Ulanglah. Itu pasal niat sendiri. InsyaAllah. Kalau kita niat, insyaAllah Allah akan makbulkan. Itu saya sendiri. Zikir banyak-banyak. Allah sampaikanlah aku kepada malam Lailatul Qadar. Kadang kalau Allah tak nak bagi kita malam tu, ya Allah, ngantuk tu. Mengantuk sangat. Orang cakap air roku, ya apa? Pokok sujud, ya apa? Pak kata Ustaz Kazim memanglah dalam peti air roku lain. Macam mana pokok tu sujud tak tahulah. Semalam kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Tak tahu dah siang ya. Tu nasib baik bangun sahur. Ada terlepeh ya Allah, Allah Akbar, ya Allah, sungguh tu. Satu rumah tak bersahur. Lauk dah sedia dah ni. Macam-macam lauk dalam tu kan. Tak bangun sahur, ya Allah. Saya kulat-kulat lah mana lauk. Simpanlah untuk buka puasa esok tu. Kalau Allah tak nak bagi kita lah. Tak nak. Sebab kita dia tahu kita. Niat tu ada, tapi usaha tak ada. Usaha tak bersungguh-sungguh untuk ke situ. Kita tahu kalau Rasulullah beribadah sampai bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak kaki tempat dia gaul. Bengkak kaki berono tu, orang kaki tu gaul. Kalau lebih makan seafood. Minggu lepas Allah macam-macam nak ajak makan katanya. Kotam, sotong, udang, dah lah bongkak asid banyak dalam badan bongkak. Rasulullah walaupun dah dijamin syurga masih lagi beribadah. Kita ni tak tentulah masuk syurga ke neraka, tapi ibadah kita tak sehebat pada Rasul, para Nabi. Kadang kita muhasabah dari kita. Kesalahan yang kita lakukan bukan dah sikit daripada kita balik dulu sampai sekarang tak terhitung kita punya dosa. Dia tak tahu nih buku bertukar kan. Berapa banyak buku kita tukar. Bila sampai masa besok tak tahulah berat kanan ataupun kiri. Allahu Akbar. Baca tak 3 kali Yasin tu? Sekali ya, alhamdulillah ada lah semua. Ada lah 1 kali tu. Dia 3 kali tu niat untuk apa? Kesejahteraan, diberi iman, kan? Dimantapkan kita punya akidah. Aku sampai alhamdulillah. Biasanya masjid buat 3 ke 1. Hari tu dia pun bergantung pada imam jugalah. Kalau dah lambat mula
Takkan dapat 3 lah. Satu je. Betul. Dia kalau mula awal, habis je maghrib tu, terus buat, insya-Allah. Tapi kalau mula lambat, tak dapat 3 tu dah. Maknanya 3 lah tu. Maknanya kira 3 lah tu. Yo, ke rumah buat ke? Wallahualam. Kalau buat bagus. Kalau ke rumah, dia masa tu tak kira lah, janji malam ni semua ibu Syaban kan. Maknanya ke masjid tu buat sekali. Okey, masjid kan kita berimam berjemaah Bila di rumah balik sambung. Macam ni niatkan Yasin yang kita yang kat masjid tadi buat yang niat tu kan, kat rumah sambung lah. Kalau yang buat tu alhamdulillah lah. Kadang kita masa kalau sendiri tu, kalau dia nak apa tu insya-Allah dia buat lah kan. Tapi kalau kebanyakannya lah bila dah tak berjemaah, susah kita nak buat sendiri. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena datang ke masjid ataupun ke surau, baru ada dia punya Zoom kenikmatan kita beribadah. Sebabnya bila bulan Ramadan orang ramai datang masjid untuk solat tarawih berbanding di rumah. Keseronokan tu tak berapa. Habisnya solat kalau rumah lah. Pergi tengok TV. Kalau dekat masjid ke surau, cari mori, jumpa kawan kan. Kenikmatan beribadah kepada bulan Ramadan tu, jumpa mengeratkan silaturahim. Okey. Yang keempat dari segi kesihatan, perut yang melalui proses berpuasa dapat dibersihkan. Sekaligus beberapa penyakit yang terdapat di dalam tubuh badan manusia dapat diatasi. InsyaAllah. Sebab bulan Ramadan dia rehat. Dia tak proses apa-apa kan. Tidurlah dia sikit. Nyaman lah dia dalam tu. Masuk je maghrib kan, mula dia bekerja semula. Macam-macam proses tu. Air tamu, air soya, air bandung, air apa lagi? Air katira apa dah? Yo betul, kerja tu. Bulan puasa dia tu, bulan lain tak ada kan? Jarang nampak bulan tu lah kita nak basuh pokok. Jangan lupa balikan lemak airnya ya. Rumah dah loncor dah teh tu. Teh susu ke. Dan campur pula dengan air kelapa. 10 jenis air kata meja. Ikut pokok yang ada dalam rumah tu. Makanan pun sama. Ayam palcik ayam apa lagi? Macam-macam lah. Pergi mata tu. Kalau tak nak macam tu kan tak payah pergi bazar. Tak nampak lagi nampak kan ya Allah. Pergi tengah perut, tengah lapar. Selera tengah, ya Allah sadar itu wandang tu nak beli, wandang limpo nak beli, wandang rabu nak beli. Apa lagi? Ayam nak beli. Ikan panggang nak beli. Martabak lagi. Roti canai lagi. Ono meja. Orang dalam rumah tu berapa orang ya? 5 orang. 10 menu. Seorang 2 menu. 5 orang 10 menu. Dah minum air lepas buka. Makan ni. Lepas tu abuan tu apa tu? Tong sampah lah. Tengoklah pembaziran pada bulan Ramadan akan berganda. Kita sedar kan? Sedar sangat lah. Ya Allah, membazirnya. Hari kedua Isyak sama juga. Walaupun katakan syaitan dirantai, nafsu kita mengalahkan syaitan. Betul kan? Ni sebab kita dah tua
Mula kita muda dulu, umur 30, awal 40 pun sama juga. Ni dah tua ni tak ada warna dah, tak minum air cawan dah. Banyak dah. Kita tengok pula anak-anak kita. Kita nak larang boleh? Nafsu dia tengah nak baik. Nak larang apa benda? Kita hati-hati je lah. Bawah pada lah, nasihatkan dia lah. Sebab kita pernah mengalami yang sama. Mana tumpah air kuah, kalau tak, ke nasi. Itulah dulu kan. Pergilah cakap belakang, ya Allah itulah aku ni dulu. Kan, nak cakap apa anak kan malu. Tak? Jadi kita dah sedar sebab kita dah belajar agama, kita pun cakaplah dengan anak. Janganlah banyak anak boleh. Takut nanti tak termakan dan dia akan jadi pembadiran. Kalau banyak-banyak lah saya, pergi sedekah kat jiran separuh. Tapi sebelum berbuka. Jangan bagi lepas buka lagi. Orang tu pun tahu dah. Ini tak habis tadi ni. Tu bagi kat kita. Kan? Waktu belum buka, rasa semua sadar. Rasa semua akan habis. Apa? Nikmat kita bersedekah sebelum berbuka puasa. Kalau lepas buka puasa, tak ada dah. Orang tu pun akan nilai sendiri. Makcik ni semua naik ke dapur. Tapi sebab tak habis, bagilah kita. Kita tahu anak yang main bola tu kan. Kan? Sayangnya banyak ni, ya Allah, banyak ini. Pergilah terokah tu dia. Dia pun tahu dah. Lebih dia ni. Makan, dia tahu bagi kita. Pergilah buang. Tak ingin dia makan, dia pun banyaklah makanan kan. Kalau nak bersedekah sebelum waktu berbuka. Dan jangan harapkan orang balik. Terbaru dia masak apa lagi kan. Kita pun bagilah apa yang ada rumah tu. Agak-agak dapat lah balik ayam apa. Mulai ayam kan. Tengok. Tak apa terima kasih ya. Dia pula masak ngam-ngam je. Jangan harapkan balasan. Kita akan jadi kecewa. Jangan harapkan balasan. Maknanya kita bagi je lah. Cakaplah, tak ada ya. Jaga itu. Jangan harap, cepatlah buat tunggu okey tu jangan bagi tapawe. Bagi tipuwe. Sebab takut nanti lupa, ya Allah, tapawe aku 2 tahun lepas bagi tu. So mah dia lagi tu, dia pun lupa. Lalas jadi hak milik dia. Jangan dia punya. Jangan bagi standby lah pakai kamufa tu. Basuh banyak-banyak di rumah, simpan. Balik stok. Nak bagi orang senang. Hapus kira. Kalau dia balas pun, alhamdulillah lah. Tak balas pun, tak ada masalah. Itu okey. Yang kira, tak ada masalah pun kau tak pulang. Standby lah okey kamufa tu banyak-banyak. Jangan bagi terpawai. Kita kadang-kadang nak menunjukkan terpawai memang kita banyak. Ni warna biru, warna hijau, sekarang tak boleh dah backup tak ada jual dah. Kalau hilang, minta maaf lah, memang tak ada ganti dah. Simpanlah stok tak boleh tu. Sayang, sebab yang kualiti yang dulu lagi cantik kan, lagi hebat. Sekarang tak boleh dah tak ada dah backup dah tak boleh. Okey. Sebenarnya puasa itu disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai separuh daripada kesabaran. Betul. Perut lapar kan. Kemuncak tengah hari sekarang. Sebab kita pagi-pagi besok minum teh, makan nasi lemak, makan roti canai, makan kuih tiaw, mie goreng. Bulan Ramadan, ya Allah, usah sampai Syaban dengan Rejab tak pernah lah kosong. Panjang makan. Bila masuk Ramadan, panjang lah perut tu. Kuih lah, ya Allah. Tidur dah pula sampai ke tengah hari. Nak mengelak kan? Lapar. Tapi kalau tidur, lagi penat. Betul tak? Lesu macam tu.
lasu je. Tambah kalau puasa Ramadan yang awal ni. Dugaan kadang-kadang pagi aku tu baca air. Oh, esok hari ni macam ni pula ni. Minum setengah. Ya Allah, puasa ini. Cepat buang. Kau saudara dah minum setengah tu, tolong lah. Tak ingat. Jangan minum kali ke. Sayang pula air ni baju sekolah minum lepas ni kan. Bawi dah batal. Kalau teringat, stop. Itu rezeki. Tapi kalau dah teringat, bawi lagi makan. Habislah satu pawai ayam tu. Itu batal tahu. Jangan pun. Tak ada lah kosong hari tu dah. Kalau terlupa, terminum, maknanya itu rezeki. Kalau teringat, terus buang. Kalau tak ingat, aku rasa puasa tapi minum lah tadi. Itu, lepas tu jangan minum lagi dah. Itu Alhamdulillah, rezeki dah tadi tu. Ya kan? Tu kita kena ada ilmu tu. Janganlah, dah terminum. Ya Allah, lupa dah tadi. Lupa tu, maknanya puasa kita ada lagi tak? Ada. Jangan diteruskan lagi. Okey, suap-suap cucu pula makan kan? Suap cucu satu. Kalau Wan kadang mengatah lah pula kan? Wan tak puasa. Ya Allah, ya lupa. Jangan makan lagi. Okey, mana yang satu tadi tu rezeki. Okey, puasa masih dikira. Okey, jangan terlupa. Kadang kita terbabas. Tak sedar kadang tu. Okey, separuh daripada kesabaran. Allah bagi pahala puasa depan pagi tu penuh dah. Sampai menjelang ke tengah hari, menjelang ke zuhur, menjelang ke pukul 3, lama-lama dia akan susut kerana kita punya sikap, adab, percakapan, semualah. Macam-macam lah dugaan datang kat kita tengah hari tu. Anak menguji kesabaran kita ke, jiran ke, apa benda yang kita tengok. Orang hajar betul orang ni. Makan depan band pula dia kan. Kadang orang tak puasa tu kadang dia menguji kesabaran kita ni. Jilat-jilat aiskrim lah depan kita. Ya Allah, benar hal sirap je pun. Kalau goreng je pun. Punya orang sedap, ya Allah. Mau Maggi tengah hari ni. Tepo lah tak puasa tu. Berdosa tak? Kita syak sangka pada orang. Padahal dia masak untuk anak yang umur 6 tahun tak puasa. Kita syak sangka. Mak bapak tak puasa itu. Maknanya ada pemikiran kita macam tu. Dosa tak? Dosa. Nanti kita akan belajar bab tasawuf. Bab tu. Riya, takabur, sum'ah, semua ada dalam kitab tasawuf kita tu. Okey, siapa sangka pada orang. Kita kena berfikiran positif. Positif maknanya jangan fikir yang tak elok, yang tak baik. Oh, agak yalah anaknya tu kecil. Kita pernah kan, ada anak kecil ada. Mungkin ada buat masakan untuk anak lah. Fikir macam tu lah. Kalau tak biasa, orang dari rumah tak kita suruh. Tak ada kan? Tak ada. Anda bebas orang tu nak puasa tak puasa. Solat ada tak orang datang rumah tengok? Kau semayang tak hari ni? Ada? Pun tak ada. Kita pulanglah pada diri kita sendiri. Allah dah bagi iman, Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ada diri kita. Okey? Kita nak buat macam mana diri kita, terpulang pada kita. Orang tak dapat nak suruh kau. Kau nak semayang Kau Islam kan? Boleh cakap macam tu je. Boleh kita pastikan dia buat? Tak. Itu antara dia dengan Allah. Kalau dia ada ihsan dalam diri dia akan buat.
Macam mana pun. Tak payah dah kita nak paksa, tak payah kita nak watan, tak payah kita nak suruh cik. Sebab ada di dalam ihsan dalam diri dia. Buat seolah-olah depan Allah. Seolah-olah kita nampak Allah. Kita takut nak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sekalipun tak ada orang yang menengok. Tak ada orang pun nak menilai. Ada orang yang puasa tapi tak solat. Tapi kalau orang tu solat, dia akan puasa. Kita tengoklah. Ada orang macam tu. Puasa penuh sebulan. Semayang, Allah sedih. Kadang semayang sesekali dia. Subuh tak semayang. Zuhur pun tak mau. Sibuk cari joki kan. Asar pun tak mau, tak balik lagi. Bila semayang hari Jumaat dia semayang Hari Jumaat dia semayang Hari lain tak semayang. Hari raya apa yang dah semayang, pakai baju cantik. Pakai baju apa? Baju Melayu. Sedondon dengan anak daripada anak bawa ke wan, bawa ke cucu, buat atuk warna apa hijau tahun ni. Tengok tu, berderet warna hijau berderet warna coklat. Pergi mana? Semayang hari raya. Semayang mana? Belum tentu. Belum tentu. Padahal solat fardu 5 waktu sehari semalam wajib ke atas tiap-tiap orang Islam yang cukup syarat. Kadang semayang 1 hari ko, sekali ko, 2 kali ko, tak tahulah. Tak semayang ko, tak sampai. Kenapa tak bangun tadi? Ngantuk. Tak ada semua orang. Lamboi kadang tu. Tadi kita orang Islam. Tadi. Allah, manalah kedudukan kau sebagai umat Islam yang diwajibkan solat sehari 5 kali. Wajib je tu. Tu tak ada sunat-sunat tu dah. Qobliyah atau ba'diyah tu tak ada dah. Tak payah kira lah. Qobliyah, ba'diyah ke, tahiyatul masjid ke, solat duha ke, solat isyraq ke, tu tak payah kira lah. Yang wajib tu 5 kali sehari semalam. Ringan di mulut, berat untuk dilaksanakan. Kita sebagai umat Islam, kita tengoklah kadang-kadang anak kita sendiri pun susah nak melakukan. Betul? Padahal kita, ya Allah, kenalah bila aku dah tak ada besok ni. Pahala yang anak-anak akan kirimkan pada kita di alam barzah sana. Padahal, kan? Anak kita sibuk dengan urusan dunia. Kita mati pun esok baca kau tidak Yasin tu. Uni takmir je pesan tu. Pesan pada jemaah, jangan mainkan apa? Kaset ke telefon yang ada bacaan Yasin. Kadang orang senang ya buka, okey. Boleh. Anak ada mana? Nak kita tangguh lah. Insya Allah buat-buat. Ayah kau meninggal lah. Entah malam tadi. Berapa kali dia bagi Yasin kat ayah dia? Sibuk nguruskan, pergi jumpa imam, jumpa itu, gali kubur, pukul apa semua. Yasin? Fatihah pun tak rasa, tak baca sibuk dengan urusan tu. Esok dia mati, esok pun macam tu lah anak dia akan buat dia. Sibuk, borak-borak. Olak-olak, tangguh, pegang telefon. Itulah kita. Oh, Islam tu. Fadih tak? Fadih cik, ya Allah. Fadih kita. Anak-anak melakukan ibu ayah dia. Mungkin kita tak sedar benda tu sebab itu asuhan daripada kita sendiri. Kita sendiri yang asuh anak-anak kita macam tu kan. Itu sebabnya Nek Tamir pesan betul tu. Jangan putarkan pada
Ada phone ni. Buka Yasin, pakai play. Duduk dah ni, buka. Sahabat jiran tetangga pun datang baca. Sekali je, tu pun Fatihah. Yasin, banyak mana. Sebab apa? Benda itu berlaku pada kita sebab kita buat orang dulu pun macam tu. Allah akan balikkan balik pada kita. Orang akan kedekut untuk sedekahkan bacaan Fatihah, Yasin pada kita. Sebab kita dah buat macam tu pada orang. Bila kita dah tak ada, itu dah jadi sekujur mayat, macam itulah orang akan pelakukan pada kita. Orang datang sekali je lah. Okay, macam tahlil ramai. Okey dah, dah cukup. Solat jenazah. Besok lelaki je, perempuan tak ada dah. Buat apa? Tak ada wuduk dah. Berani kita belajar tak? Solat jenazah. Macam ni. Susah ke buatnya? Tak susah. Perlu ke tumbuk rukuk semua? Tak perlu. Ogah, macam tiang tu baca je lah. Bagi salam. Pahala dia sebesar gunung Uhud. Solat jenazah. Okay. Itu muhasabah ni sebelum Ramadan ni. Okay. Rupa ni kita pesanlah ke anak-anak kita, cucu kita. Bacaan Quran tu penting. Apa guna Yasin ke rumah tu banyak-banyak. Bila penuhi kenara bagi orang apa? Yasin. Bonoh dah satu rumah ni Yasin. Yasin kecil-kecil tu kan. Iya. Waktu apa? Bagi Yasin. Waktu ni bagi Yasin. Bila ada benda-benda je, Yasin buat apa? Simpan je. Sekarang dah senang. Ni dia. Tak payah dah buka dah. Habis apa guna lembaran-lembaran yang di typo tu? Jadi dibagi pada orang tu. Untuk apa? Untuk apa? Hiasan dia semata-mata. Ingatan bersama. Lepas ni jangan putarkan bacaan-bacaan tu. Baca sendiri dengan mulut kita. Kita dah belajar kan fardu ain dan semua, dah pandai dah baca Yasin, Quran dan semua. Baca kan. Kau dapatlah anak khatamkan Al-Quran untuk jenazah mak ayah dia sebelum dikebumikan. Ya Allah, bosan pahala anaknya sambung, anaknya sambung, anaknya sambung kan ada 10 anak kau ambil seorang duduk sebelum ayah kita dimasukkan dalam kubur. Bosan pahala ni tak anak matilah kan. Kita orang hidupnya perlu hidup aja tak kata kalau ada harta yang di apa tu dari warisi tu, selesaikan dulu dia punya hutang piutang. Lepas tu apa? Badal haji, umrah ke apa benda dia. Lepas itu barulah diagih-agihkan pada anak-anak. Dapat pusing lah orang cik. Utamakan tu dulu, betul? Saya ada sepupu saya macam tu. Tak ada dah nak buat badal lagi mak bapak saya dah. Kita orang ni susah lagi tak payah dah. Anak jadi macam tu cerminan daripada ibu ayah yang mendidik dia. Sebab apa? Sayang waktu anak tu lahir kan, sayang. Tak boleh tangguh, ya Allah jangan. Saya sayang anak aku ni, tak boleh ganti semua. Bila kita dah tak ada, itulah dia. Kan? Kita menangis dalam kubur dia tak ada bergasuk pun. Dia nampak dia pun nangis cik. Tak tahu dah pun kan. Dah meninggal lah pun. Dia tak tahu pun. Tapi apa kita punya jasa yang kita nak bagi pada ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Okey. Puasa pergi ke bab situ lah. Okey, lepas tu yang ke-6, orang yang berpuasa lebih disayangi Allah, selamat daripada api neraka. Orang yang berpuasa ada salah satu daripada pintu-pintu syurga yang akan dibukakan. Inilah pintu syurga untuk orang yang berpuasa. Apa panggil? Awalan tak ingatlah. Awalan kan?
Tulis besar pintu Ar-Rayyan. Itulah untuk orang-orang yang berpuasa. Selamat datang Puan Sally. Sampai tak sampai. Okey. Dan menghapuskan dosa-dosa kecil. InsyaAllah. Kalau kita buat setulus hati lillahi ta'ala. Okey. Yang ketujuh, kedatangan Ramadan ada keistimewaannya kerana dianjurkan ibadah solat tarawih. Bulan lain tak ada solat tarawih. Bulan Ramadan je ada. Kok kita nak buat solat tarawih bulan Syawal. Tak ada yang mengaku. Bulan Ramadan sahaja yang ada solat tarawih. Di samping itu diwajibkan juga zakat fitrah. Bulan Ramadan saja ada zakat. Bulan lain tak ada. Ke atas orang yang mampu sebagai satu kewajipan membantu individu muslim yang lain, khususnya mereka yang dhaif. Kalau dia makan bawang basmati RM20 dia punya zakat bawah. Jangan kerakut bali bawang mahal, pilih yang RM7.90 punya zakat. Tak cik lah yang tu. Kalau dia mampu makan beras mahal, dia kena bayar zakat yang mahal. Ambil yang nombor 1. Jangan cendekel. Cerita dengan orang lupa-lupa. Saya masa beras, tak mahal je. Orang lain tak masuk lah. Bayar zakat, boleh cari yang murahan. Apa benda itu? Kalau dia mampu makan beras mahal, dia mampu bayar zakat fitrah yang mahal. Okey? Ingat. Orang yang cikai je, bayar apa, makan goreng yang apa tu. RM29. Ni paling murah ni. Sekarang goreng tak mahal. Goreng import kan. Bawa tempatan dah. Tak jumpa, tak tahulah nak bagi bawa tempatan dah yang RM26 tu lah. RM1.60 situ kan. Mana bagi bawa tempatan dah. Tak, kau suruh. Kau kenapa, kau tak tahulah. Semua beras import yang 30 lebih. Kata betul? Yo. Kerajaan bagilah apa sarai sekarang ni. RM100. Bulan 1 sampai bulan 12 tu. Bulan 1 sampai bulan 12. Habis tuntut tepik. Nak raya ni bolehlah tuntut. Sekarang ni dah ada tambahan apa? Daging. Daging frozen dah bolehlah bagi. RM100 Ada lagi? Ada lagi. Alhamdulillah. Kumpulkan anak-anak. Kau satu dapat RM900. Alhamdulillah tu. Cik sama. Saya dah lagi saya tak tutup ni. Tunggulah nak raya apa. Bagi makan dapur. Jadilah. Ada juga kerajaan bantu kan. Daripada tak ada. Sarah apa benda dah tahulah. Anak saya menanti-nanti itu masuk tu. Ada tak dua lagi dalam rekam kita? Tentulah. Pandai cek sendiri cik. Tinggal lagi ni ada rehat. Masuk kan YC keluar benda tu kan. Kasar dah lah, saya pun tak ada lah apa nak. Sebab berlima orang dia shampoo ke apa benda kan. Pandai kau lah. Kan. Kadang membantu juga golongan yang susah. Kan. Alhamdulillah lah. Jualan rahmah. Dapat lah bantu sekarang ni. Minyak. Kena scan. Dia nak mengelak kan. Warga asing boleh. Okey lah tu, alhamdulillah lah. Betul. Saya pun bila tanya orang sebab saya ni balik. Ada minyak masak. Sebab nampak tu susun. Aku nak scan. Malay lah. Macam tu lah. Yo. Malay lah cik nak masuk-masuk tu. Malay sedang masak lah. Tunggulah bila nak saya boleh pun saya tak boleh cari minyak masak. Kan. Dapat lah. 3 buku. Jadilah. Kalau beli yang botol tu 5 kilo RM30. RM32. Tengok je nama. Aku je nama burung ke, minyak cap pisau ke. Itu pun langit apa tu. Kadang alhamdulillah lah kerajaan dah bagi buang macam tu jual rahmah, Sarah, Ikasih, entah, aku tak tahu. Dapat bantu orang kampung. Tapi kau nak balik di Pesaraya kan, pada kampung ada apa? Tak ada kan? Tak ada orang daripada kampung macam ni jual boleh tuntut tak tak? Ada. Pergi cari tu.
Kadang pasal saya Cina lah. Kan? Dia yang mampu dia yang berduit. Kita tak ada duit tapi balik je lah. Duit tu balik balik gitu. Alhamdulillah lah ada jugalah. Ingat ya. Kalau mampu pakai barang mahal, akak pakai barang apa? Tak seli. Kono payah zakat yang mahal. Paling kurang yang tengah-tengah tu. RM1 tu. Dia paling tinggi RM20. Lepas itu yang kedua boleh-boleh. Yang paling pintar pula RM7.90. Itulah. Yang ke-8, puasa yang dilakukan dengan sempurna dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. InsyaAllah. Puasa dilakukan dengan sempurna. Kita jaga betul-betul. Tak ada buat salah dengan orang, tak ada menyakitkan hati orang. InsyaAllah pahala kita Allah kekalkan sampailah kita berbuka. Ya Allah, hai baik kau jaga tata tertib ni, cakap pun tak ada lah. Orang buat salah dengan kita, ya Allah, golak je. Punya sabar bulan Ramadan tu, nak jaga kita punya pahala. Ya Allah, berkenang kan. Ya Allah, nak buat akal pun, ya Allah. Sabarlah, janganlah. Ya Allah, buat tak nak kosong ni. Ana so'im. Saya situ je. Saya sedang berpuasa. InsyaAllah. Bila nak ayah je, ya Allah, sabarlah, aku tengah puasa ni. Tentulah. Kadang kucing datang lah. Kadang Allah nak duga kita macam jangan. Datanglah kucing, mencolek lah ikan tu. Ya Allah, daripada 5 ekor, 3 ekor. Ya Allah, Ustazah baru cakap. Ya, tidak penyapu melayang kucing tu. Baru aku kepala. Puas hati. Lepas tu ingat dia Allah kosong. Betul tak cik? Allah nak duga kita kita puas apa lagi? Apa dah ni? Datang lagi dugaan untuk menduga kita punya keimanan, untuk duga kita punya kosong. Ayam daripada 2 pohon tinggal 1 pohon. Tak tahu bila ambil kan. Dia duduk sebelah kita punya dapur. Soalnya bila mati tidur je kan. Kalau maling kita tengok, alhamdulillah. Tengok dah tak ada dah. Ya Allah, memuji kesabaran aku, ya Allah. Tak apa, ya Allah. Tak apalah, sebut macam ni. Joki dia. Cik kan? Joki dia lah tu, ya Allah. Untuk menjaga kita punya ibadah puasa. Tak tahu pada tu. Lainlah aja ya, anak lah yang mengganggu kita lah, apa lah. Tak ada mengganggu kan, nak masak cik. Ya Allah. Macam dia yang puasa rumah tu. Mainlah tolong lah, tunggu lada semua. Tidur ya deh. Macam dia lah puasa kita ni tak apa lah kan. Allah hantar ujian macam tu. Dan kita nak baik tu. Kau panggil. Bangunlah Kak Lang. Bangunlah Kak Ngam. Bangunlah Kak Cik. Tolong mak ni. Punyalah boleh Cik. Nak jaga kita punya pahala. Bukan senang. Bukan mudah. Bukan semudah yang kita sebutkan. Sebab pahala Allah bagi pada pagi tu. Penuh. Sampai ke petang tu kita lah yang mencorakkannya. Sama ada banyak, penuh, tidak, itu Allah punya kuasa. Kita tak tahu jangan orang nilai. Kuasa orang nilai, zero orang ni. Dia pula yang tahu kuasa orang tu. Allah yang menilai, Allah yang bagi kita kuasa. Pahala. Pasal dalil Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata kerana Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang
yang lalu. Yang ke-9, ketiba Ramadan menandakan terbukanya pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantaikan syaitan. Syaitan dirantai, pintu neraka ditutup, dibuka pintu syurga. Apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan semuanya ganjaran pahala Allah bagi. Tak nak kau? Nak kan? Nak kita kerja bulan Ramadan tu. Banyakkan bersedekah, bantu orang-orang yang susah, bantu orang yang memerlukan. Zakat nak bayar pada amil yang dilantik. Boleh tak sendiri kita bagi cari orang susah? Aku tahun ni tak percaya orang amil ni dah. Carilah sendiri tak tidak dia bagi Itu tugas jabat agama, pejabat Baitul Mal. Tugas dia mencari, tak payah kita nak pertikaikan kita. Tugas kita apa? Bayar zakat. Ni zakat aku tahun ni aku nak bayar pada pakcik tu. Pakcik tu nampak susah Boleh? Sebutlah. Ni zakat fitrah saya dan keluarga saya untuk tapi tak ada lah bagi apa dah. Ada orang bagi dapur. Ada orang bagi resit. Tak ada. Kan? Jadi kita tak payah pertikaikan kerja orang. Tugas kita bayar zakat. Dah bayar dah? Dah. Ni resit Kalau kita bayar kat orang susah-susah tu, tak ada resit dah. Ada kad lagi. Ada kad Ya betul. Puas hatilah kita. Okey. Sebenarnya 10 malam malam nuzul Quran 7 Ramadan merupakan saat penting Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia untuk menjadi pedoman manusia hingga ke akhir zaman. Quran diturunkan pada bulan Ramadan, 17 Ramadan Yang ke-9 terdapatnya Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang padanya terdapat saat penuh keberkatan dan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kalau kita terjumpa malam Lailatul Qadar. Kita buat sikit je. Kita buat apa? Solat sunat wudu, tahajud, taubat, hajat. Okey, malam tu. Jumpa malam Lailatul Qadar, kita buat malam tu, terus solat kita buat. Kita telah beribadah seolah-olah 83 tahun. Allah besar kau jumpa. Kita buat sikit dan kita malam tu baca Quran, kita zikir pula macam-macam kan. Jumpa malam Lailatul Qadar tu. Inilah pahala yang Allah bagi. Kita buat sikit yang Allah bagi berganda dunia pahala. Pakai tombong tu kita kena suruh lah. Janganlah kita tak kisah pun kan. Sebab tak ada usaha ke arah situ. Kalau kita berusaha insya-Allah kan. Kita berapa tahun ni ada tak info malam Lailatul Qadar? Taklah sambung ni macam tu rasa. Tak ada pun rasa macam tak ada pun rasa macam digaduhkan tu apa benda kan. Rasa macam tak pek dah cik. Saya 55 tahun dah. Tahun 55 kan. Rasa tak pernah jumpa malam Lailatul Qadar. Yo. Usaha tak berapa mana dah. Nak malam Lailatul Qadar nak. Tapi berapa baik. Bawa ya. Bongkar ke 5 benda. Dan nak subuh bangun kan. Esok tu kau iya kok. Dia 10 malam terakhir tu, tidak malam tu. Janganlah kata malam ganjil yang kita beribadah. Malam Ramadan tak ada. Malam Ramadan pun tidur dah. Malam ganjil dia memang konten. Usaha juga kok. Tak ada. Macam mana Allah nak bagi? Dah mula dah. Kita pun mula lah. Kita lah usaha sendiri. Masuk maghrib tu dah mula dah tu. Kita buatlah solat sunat ataupun qada solat. Tarawih tu dah dapat dah tu. Tambahlah dengan bacaan Quran. Surah-surah pendek ya. Tak payah lagi nak banyak-banyak tu dah.
Itu pun Allah dah gandakan dah bacaan itu. Kalau malam tu memang malam Lailatul Qadar. Kita pun malih lah malam ni malih betul lah. Ya Allah. Malam ni langsung nak kuih je lah, kan? Jadi langsing tak boleh lagi ada. Mana lah Allah nak bagi kita semua pun malih. Kan? Apa ni kita ubah lah. Tu yang saya khabar kak. Kita tak tahu malam tu bila jatuh Yo. Jadi kita buatlah ibadah macam besok. Tak payahlah kata nak mengajar malam Lailatul Qadar. Kita beribadahlah macam biasa. Yang kita buat, yang kita mampu. Kita dah biasa buat tahajud, taubat, hajat, kan? Buatlah salat apa kan? Macam biasa lah. Dan kita baca Quran macam biasa tu. Tak kira lah malam tu malam Lailatul Qadar ke? Tidak. Ya boleh lah tu kak. Tak ada lah kita kira gambarkan macam-macam lah kita buat malam tu. Sebab mata-mata nak mengejar malam Lailatul Qadar. Tapi kita buat ibadah macam biasa. Macam biasa. Maknanya bukono tu alhamdulillah lah Allah gandakan. Pahala kita tak tahu, kita tak nampak. Dah mati besok, dah kiamat besok barulah. Ya Allah, umurnya aku dapat malam Lailatul Qadar. Macam tu lah. Besok baru tahu. Dah meninggal besok baru tahu. Sekarang ni kita hidup tak tahu. Sebab pahala kita tak nampak. Tak ada macam segunung jatuh orang. Sebuntir jatuh orang tu kan. Tak ada. Tak akhirat besok barulah kita tahu kan. Ya Allah, selama ni lah yang kau buat kat dunia dulu. Barulah nampak ganjaran di akhirat nanti. Itu yang kita perlukan. Kan? Jaga-jaga lah. Beribadah lah macam besok. Tak payahlah kita nak pergi mengajar malam Lailatul Qadar. Pergi malam-malam ganjil baru beribadah. Malam-malam tidur. Bongkar pun tidak lah. Tahajud tak ada malam ganjil. Esok ada malam 21. 20. Tak payahlah tidur lah. Bagian tu tak ada lah suruh kita. Kan? Ya Allah. Malam tadi umur malam Lailatul Qadar punya lah. Lalap dan tidur kan? Rugi waktu rasa. Itu semata-mata apa? Kau tak mengharapkan pahala yang macam tu kepada Allah. Susahlah macam tu. Kau sendiri tak ada suruh kan? Sikit yang suruh macam mana nak dapat? Kita kena usaha sendiri. Sebab pahala tu untuk diri kita dan kita yang akan buat. Banyak rezeki untuk kita lah. Okey, pasal syarat wajib puasa Islam, balik, berakal, berkemampuan, bermukim. Okey? Islam ni orang kafir tak ada puasa. Okey? Balik, dah cukup umur. Kanak-kanak tak wajib. Tapi jangan dipaksa dia mencanak-canak budak tu puasa, mengangkat. Sebab apa? Ayah nak air umur 5 tahun nak puasa, kan? Sembahyang tak ada puasa dah. Tak sembahyang dek. Mak benar mak, tak apalah tidurlah nak. Puasa, bangun. Bangun sahur ni. Esok jangan makan. Menjalar budak tu boleh balik lagi cik, tak payahlah nak suruh. Kau nak bangga apa benda? Dipaksa budak tu. Kau tak cukup puasa, tak bagi kau RM50. Budak tu puasa lah, jangan nak puasa kan, mengangkat-angkat puasa. Sebab apa? Ganjaran duit. Ada pahala cik. Dia daripada kau cik dah diasuh macam tu sampai tua tu, ada ganjaran ni. Kau tak ada ganjaran, tak payah puasa. Sebab asuhan mak ayah macam tu. Semayang, tak ada suruh dah. Tak payah dah, sian, ada kau cik lagi tu lah. 3 tahun tak semayang, kena
pukul boleh makan. Kan nak pukul main parah mana ya. Kuatan sikit habis mayang. Macam tu lah. Kosong, tunggu dia balik. Ataupun sebagai latihan. Awal boleh. Okay, awal-awal Ramadan tu sampai tok hari jadilah. Janganlah paksa sampai. Udah tunggu tengok buka apa ni mak. Boleh. Tahan dia nak. Kejap lagi tu. Kejap lagi tu. Udah tu ya Allah. Daily pun tak terayur dah kan. Pagilah makan. Sian deh. Besok sampai pukul 1. Besok sampai pukul 2. Latih lah. Kan? Ni orang pun dia ya. Abang tak puasa ke? Abang gastrik. Lah Ramadan ni gastrik. Gastrik ya Ramadan. Okay? Dah tua tak ada rasa dah. Budak punya lah menjalan-jalan kan. Kena ubah tu pemikiran. Balik wajib puasa. Belum balik sebagai latihan. Okay? Cukup umur Berakal. Orang gila tak wajib. Okay? Tapi bila dia sehat, bila dia apa? Wajib. Okay? Lepas tu berkemampuan. Orang yang uzur, yang sakit, yang tak daya, tak wajib lah. Ataupun orang yang kojo teruk di apa? Pengapan ni. Tu tak wajib lah. Tapi diwajibkan nanti. Dia dah dibagi. Sebab dia dah dibagi kelonggaran ni dia dah bagi kelonggaran. Dia kena wajib ganti tak boleh. Dia memang kau apa ni kan bila besar tak betul lah. Tapi dia kena cari. Dia kena cari masa untuk dia ganti puasa. Okey? Bermukim, maknanya musafir tak wajib puasa. Kalau dia mula Ramadan dia musafir. Allah. Ramadan dia musafir. Musafir macam mana saya cakap ni? Dalam kereta lolap di sini sampai Kota Terengganu tak? Puasa lah. Elok kan? Ya Allah, senang ni hayat kereta yang sampai sana dah buka. Ya? Dia puasa macam mana dia cakap tu? Musafir macam mana? Yang tahu kau nak berjalan lah deh. Tu musafir macam tu. Kita sekarang ni apa? Naik ke Batu Pampang 3 jam dah sampai Sabah Sarawak dah. Apa benda nak apa? Kan? Berbuka di sini, berbuka di sana di Sabah. Tanung dah capek maghrib pukul 6 dah maghrib. Kita sini masih lagi kau menolong kan. Di sana dah walap. Okey kan? Okey, lepas tu suci daripada haid dan nifas. Okey, ni bagi orang perempuan lah. Orang lelaki tak ada lah. Kalau dia ada haid dan nifas, maknanya sebelum berbuka puasa, datang haid, batal. Walaupun seminit, 2 minit nak berbuka. Jangan, dia dah tahu dah waktu tu dia nak apa kan. Saja tak tengok aja. Kan? Ya Allah rasa. Biasa nak kan. Nak takut terbatal. Tapi mana hukum tetap hukum. Walau macam mana pun. Bila pun 5 minit sebelum berbuka, dah datang dah benda lembah tu. Maknanya batal. Janganlah kata sayang Allah satu hari dah puasa tadi ya. Pukul 6 songan pukul 7 keluar dah dia. Aduh, hai. Tu hukum. Tak ada sayang-sayang. Kena ganti. Keluar darah haid, nifas. Batal lah. Batal. Yo, batal puasa. Apa yang nak makan kat dapur tu. Sedap lah lauk petang tu. Dah boleh rasa. Dia macam ni kak. Dia istilah kau nak tunggu kau tak tunggu kau, puasa kau tak batal. Tak ada dah. Tak nampak makan tadi tu kan. Itulah. Puasa tetap batal walaupun dia tak makan. Kau hukum dah. Bawah dah keluar. Macam mana pun tetap batal. Tak payahlah dia nak pergi minum, kau nak makan, kau nak apa tak ya. Dia memang dah batal lah. Okey. Lepas tu syarat sah
Yang tadi syarat wajib ya, Islam, balik, berakal, berkemampuan dan bermukim. Syarat sah, Islam, berakal dan mumayyiz. Mumayyiz, dia tahu beza antara baik dan tak baik, elok dan tak elok. Itu mumayyiz. Okey, kalau orang tu dah sempurna, maknanya dah tahu beza, maknanya dia wajib. Puasa tu sah. Okey. Yang keempat, tiga, suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, apabila nyata masuknya bulan Ramadan, tu sah puasa. Okey, selagi tak masuk Ramadan, tak sah puasa. Ujung Syaban dia puasa, tak boleh lah. Okey, lagi satu, hari yang isyak 30 sama ada dia masuk Syaban ataupun Ramadan. Tu haram berpuasa. Okey, genapkan 30, tak nampak bulan tak nampak anak bulan. Nak bulan Ramadan tak nampak. Macam mana nak tentukan? Wallah bulan hari tu kan? Maknanya genapkan 30 Syaban. Esok tu 1 Ramadan. Tu wajib puasa. Okey, genapkan. Okey, masuk bulan Ramadan baru sah puasa. Okey, mereka yang ingin berpuasa diwajibkan berniat dalam hati pada setiap malam. Ada yang baca kullu, kan? Maknanya sebulan bulan Ramadan. Tapi nak selamat baca tiap-tiap malam niat itu. Habis tarawih imam ajak baca niat kosong. Nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa bulan Ramadan pada esok hari, wajib kata diriku kerana Allah Ta'ala. Ono baca malam, jangan baca siang. Alah lupa lah mana tadi Allah. Siang tu bawa baca nawaitu sama wadin. Sah tak? Tak sah. Puasa tak sah, tapi tak boleh makan. Tak boleh makan cik. Dan tak baca niat malam tadi. Siang ni dah makan dah. Boleh? Tak boleh. Kau kena tahan diri kau. Tapi puasa tak dikira. Itu sebabnya kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jangan main hontam aja. Tak boleh makan sebenarnya. Puasa tak dikira. Nak buat macam mana? Kau yang punya salah. Kau yang tak ada ilmu. Okey, jadi sebab apa? Niat termasuk dalam rukun puasa. Kena baca pada malam hari. Malam hari. Jangan pula dah malam tu baca nawaitu sama wadin dah fardhi syahri Ramadan aziz serta nilai ta'ala. Tak boleh nak makan dah. Dah apa? Sebab dah baca niat. Puasa bermula bila? Selepas subuh. Habis je waktu imsak. Kan? Barulah bermula puasa. Malam tu dah baca niat, tak kisah, makanlah. Sampailah subuh tu kita nak sahur Dah habis tu waktu sahur imsak tu. Ya, imsak waktu berjaga-jaga. Tapi tak lama tak adalah sampai 1 jam dah. Jangan lama mana pula. Baiklah mulai menanak dah waktu tu cik. Waktu imsak ni berapa minit aja ni. Kau dapat makan apa? Kau boleh air putih setongkok, setengah tongkok kau dah. Tu je. Jangan nak main conteh pula tu. Dan mesti air panas ni, kau tak ada air panas tak boleh ni dah. Imsak. Kalau kau nak macam tu, kau bangun pukul apa? Pukul 3 pagi tadi. Pukul 4 pagi tadi. Tu boleh. Janganlah tengah malam pula cik. Sahur. Tengah malam sahur. Mari kita sahur ni. Pukul boleh ni mah. Kau pagi kan malam, kau tak sedar kan? Tu bukan sahur. Itu makan malam. Itu makan malam. Lambatkan sahur. Cepatkan berbuka. Ada pahala di situ. Okey, lambatkan sahur, jangan sahur awal lah. Okey, bangun semua anak-anak ni sahur berapa? 2 pagi. Bangunlah pukul 3 songa, kau kompek songa, kau ngam lah tu. Cantik lah. Lepas tu Allah suruh kita apa buat tu? Lepas bersahur kita baca Quran, mulai buat apa benda ni tengah malam kan? Dah makan dah ngantuk. Tu sebabnya
disuruh sahur tu pukul dan nak masuk subuh pun tu. Maknanya waktu imsak, waktu berjaga, jaga. Ke rumah dia dapat makan soleh. Minum air, dah lah. Sebab apa? Kau yang lalai. Tak nak berjaga-jaga. Kan? Jangan tak sahur, tak puasa pula. Apa tak puasa ni? Tak sahur kan tadi. Boleh? Tak boleh. Nak tanda kau kena puasa juga. Okey? Tak terputus. Sebab dia dah sebut kulli. Seluruh bulan Ramadan. Tapi cantiknya, bacalah tiap malam sekali. Kalau tertinggal maknanya selamat lagi. Kalau tertinggal tak baca semalam, kan? Dia dah baca sebulan tu, maknanya selamat lagi lah. Sebab dia dah berniat untuk seluruh bulan Ramadan. Okey? Okey, lepas rukun-rukun puasa, orang yang berpuasa berniat seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Okey, ingat tunggu azan baru kita makan. Kena sabar. Duduk depan meja tu sabar. Takut tengok waktu ni. Kan orang tes mikrofon. Allah kita. Lupa belum masuk lagi 5 minit. Lupa ya Allah. Hello, tes mic. Janganlah sambut. Janganlah sambut kalimah. Allah orang bila Ramadan ni sensitif betul. Memang menunggu waktu maghrib. Hari lain tak ada nunggu cik. Asalkanlah berenang lah kat luar kan. Tapi bulan Ramadan janganlah. Memang duduk depan meja ni. Dah siap hidangan ni untuk mendengar azan maghrib. Kono pastikan Bilal kau yang bertugas. Baca itulah. Selalunya azan tu memang dah masuk kan. Dah masuk awal mungkin Bilal waktu tu dah minum dulu lah. Dia barulah Allahu Akbar. Selalu macam tu lah. Okey, ada soalan? Ni perkara-perkara yang membatalkan ni. InsyaAllah lah semua-semua dah okey dah ni. Makan, minum, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga, muntah dengan sengaja, keluar haid dan nifas, gila, murtad, mengeluarkan mani dengan sengaja, bersetubuh, melakukan hubungan kelamin pada siang hari dalam bulan Ramadan. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey? Ada orang mudah situ batal. Ada. Tengok ni perkara-perkara batal, inilah dia. Tak ada kadang budak-budak menambah tu. Woi, jangan mudah lah, batal puasa. Korek hidung, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Pun setakat sini sikit, cik, tak ada masalah. Tak batal tu. Sikit atas orang lah. Sikit boleh lah. Telingo. Tapi janganlah terlampau. Lolap mata. Allah sedapnya. Sedap pun tu. Orang puasa ni kan. Allah. Kan? Sotongah lah masuk. Ya time tu lah. Lelan tu membatalkan. Okey? Kepada sunnah bulan puasa, menyegerakan berbuka, melewatkan sahur, melambatkan, memperbanyakkan baca Quran, zikir, sentiasa bersedekah dengan fakir miskin, menjauhkan percakapan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Jika berhadap besar, mandi junub dilakukan lebih awal. Dia buat projek malam tu. Okey? Mandi awal sebelum subuh. Okey? Jangan dalam itu kan. Kita nak menyediakan makanan lah waktu sahur tu. Takkan dalam keadaan tak elok lah. Kita mau pegang makanan kan. Nak hidang pada adik aku. Kenalah dalam keadaan yang bersih. Okey, itu sebelum masuknya waktu subuh. Okey, wallahualam. Harap kita dapat melaksanakan puasa dengan sempurna, insyaAllah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.